Amira Othman. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untung awak kan, awak pernah menang bintang paling popular 2017. Okay. Lepas tu awak menang pelakon filem lelaki popular 2021. Tadi awak menang lagi. Alhamdulillah, rezeki saya ni memang tak pernah menang, tercalon pun tak pernah. Allah Akbar, sayang. Itu semua anugerah tu. Anugerah tu semua tak penting, sayang. Yang penting awak tu dah menang di hati saya. Itu yang penting. Okey. So alang-alang kita berada di sini, kita nak ucapkan terima kasih kan. Ribuan terima kasih kepada semua fans kami yang menyokong, yang mengundi. Lekang tu alhamdulillah, yang siang malam kita nampak diorang mengundi, lepas tu kita nampak juga diorang share di social media. Ini semua penat lelah mereka semualah yang mengundi kan. Betul. Dan kita sama-sama mendoakanlah yang mengundi kita kan. Mudah-mudahan yang baik-baik juga untuk kalian semua. Baiklah, kita sebenarnya ada tugasan di sini ingin menyampaikan beberapa kategori. Jadi jom kita lihat calon-calon kategori artis komedi popular. Calon-calon artis komedi popular. Jeb Sepatu, Joey Daud, Nami, Naseli, Robi Cecupa, Dan pemenangnya? Pemenang bagi kategori artis komedi popular ialah Joey Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Berita Harian, TV3, media-media yang ada di muka bumi ini. Memang terbaik. Terima kasih kepada semua peminat dan juga juri-juri yang mengundi saya. Tak lupa juga kepada isteri tersayang Wati Ilit. Wow. Betul dia cakap. Jadim tak jadim belakang kiram, yang penting confident. Hidung kena ada wam sang. Dari saya Joey Daud. Peace, love, respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Abang Joey tu Betul. Sayang, saya nak tanya, awak minat jadi pengacara tak? Oh, saya minat, tapi saya tahu susah. Bukan senang nak jadi pengacara kan? Betul, tapi awak tahu juga peranan menjadi seorang pengacara yang baik. Saya rasa memang besarlah tanggungjawab seorang pengacara ni. Beliau atau mereka akan mengendalikan sesuatu rancangan tu dengan baik supaya penonton tidak bosan. Tapi saya rasa malam ni APBBH 37 sangat best sebab ada dua orang pengacara yang hebat, Kak Engku dan Syahazikir. Masya Allah, hebat. Betul, untuk pengetahuan semua ataupun mungkin yang tak tahu kan, Kak Engku ni sebenarnya dah 2 kali dah menang kategori pengacara TV wanita popular. Tapi malam ni dia lain macam sikit. Dia all out. Dia menang pula tadi. She perform malam ni. Okey, baiklah. Kita semuanya nak tengok calon-calon untuk kategori pengacara TV popular.
Calon-calon pengacara TV popular. Alif Sata, Azam Bin, Fetri Yahya, Fiza Sabjahan, Sofia Nur Soleha Tun. Wow, hebat-hebat semua ya. Dan pemenang untuk kategori pengacara TV popular ialah siapa? Siapa? Betul lah tu. Fiza Sabjahan. Pengacara tak boleh nervous kan? Boleh malam ni boleh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas hadiah ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Media Prima yang sentiasa memberi kepercayaan kepada saya, kepada TV3, kepada ABP. Tepuklah sikit. Kepada pengundi, penonton-penonton yang mengundi, kepada keluarga saya, ibu saya yang sentiasa mendoakan saya, kepada setiap individu yang sentiasa bersama dengan saya dari hari pertama sampailah ke hari ini. Kepada tim produksi ABP, tepukan untuk mereka. Kepada idola-idola dalam industri pengacaraan saya, kepada keluarga besar saya di tempat kerja wanita hari ini, WHR Squad, terima kasih. Mereka pesan sebab mereka yang banyak buat kempen di media sosial, kena sebut nama mereka. Dan sebenarnya saya juga nak kongsikan sesuatu yang sebenarnya ini bukan sekadar populariti, tetapi sebenarnya lebih kepada kepercayaan. Menjadi seorang pengacara ni bukan sekadar bercakap di depan kamera, tetapi memahami, mendengar dan menyampaikan sesuatu daripada hati. Kepada semua kawan-kawan, ni kita share sama-sama. Terima kasih. Biasanya diucapkan kepada para pemenang. Alhamdulillah. Betul, Lama Fiza dah. Tanya Fiza. Nampak? Jangan bagi pengacara menang. Bila menang, dia tak reti bila dia nak berhenti. Sabar bawa tenang yang ada kat bawah tu. Ya tak? Baiklah, kita dah selesai semua kategori. Hanya tinggal satu saja lagi. Oh, yang ni saya tak sabar ni, KI. Ya. Jadi siapakah yang bakal bergelar bintang paling popular? Hello. Saya. Alamak. Sayalah artis. Sayalah pelakon bintang filem paling popular dekat Malaysia, Brunei, Singapura. Betul tak? Amayan, jom Amayan. Tak, siapa ni? Siapa ni? Terima kasih. Saya nak kenal. Ya, sayalah pemenang bintang paling popular. Ya, alamak. Betul tak Malaysia? Betul tak Amayan? Amayan kita menang Amayan. Betul. Amayan. Datuk, belum, Datuk. Datuk Belum Ali. lagi. Belum, sebab tadi kan dah menang Sini, kategori sini. ekstra tu. Yang ni yang bintang popular belum lagi, siapa? Belum. Sudah, dia dah Kita tengok dah belum dia sudah. announce lagi. Datuk, jauh sangat. Kakakku, Ya. Papa ni tak cukup terkenal ke? Papa, bila dia jadi bapa aku? Papa ni dah menyanyi, dah berlakon, dah berpuluh-puluh tahun. Takkan tak layak jadi Kejap. Saya sangat confused. bintang paling popular. Saya sangat confused. Datuk Alif dengan anak dia. Anak Kejap, dia berhenti. sangat. Siapa berhenti? Dengar, saya ni host. Saya Tuan Kemah. Saya artis. Gaduh, udah Tolong gaduh. hormat saya bintang Hormat paling sikit. popular. Ini Tuan Kemah. Siapa?
Soalan Papa. Ya. Papa sebenarnya kita ada soalan cepu cemas. kita Alang-alang bagi dah soalan. di atas ni kita Jangan nak bagi gaduh. soalan sikit. Tenang-tenang, jangan gaduh. Bagi soalan dulu. Silakan Okey. soalan. Papa, kan tadi kan Papa nak menang kategori ekstra. Kan alang-alang dah menang tu, Papa macam tak ada ke rasa macam nak ada menantu ke? Saya pun single lagi. Syiha. Papa ingat Papa menang anugerah bintang paling popular. Tak apalah. Sebab tak menang dapat jadi reseller popular pun tak apa. Tanya Amar, Amar nak ke? Papa, kita Amar tanya nak, boleh? Mama. Tak. Hello, tak. Hello? Amar tak nak. Tak nak. Amar tak nak. Tak nak. Kau Amar. pula yang nak menggantal. Jap. Akak. Sabar. Jangan panggil akak. Amar. Kalau Amar tak nak nyanyi ada. Kejap, Kangku. Okey, yang ni Kangku tak nak nak. tanya, Era Bajira dah kahwin. Engkau bila lagi? Mak Mina juga yang janda. Driver taksi tu pun tak masuk minta. Nak cakap macam mana Datuk? Ya, kalau Era Bajira dapat sepohon emas, kalau Kak Engku nak berapa pohon? Tak apa, I dapat pohon yang ni pun jadilah. Ada. Kejap. Masalahnya saya nak tahu jawapan. Amar, kalau saya awak tak nak, kalau dengan KE awak nak ke tak nak? Nak tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Amayan. Malulah. Nak balik. Saya dah tak faham macam Kenapa ni. selera kau tu? Sekarang boleh panggil Papa dah. Papa. Okey, Papa. Kita akan gelarkan siapakah yang bakal meraih anugerah bintang paling popular. Papa pegang je ni, okey? Papa, kita bincang belakang, Papa. Kita rehat dulu. Kita kembali lagi selepas ini dalam ABBBH 37. Sampai hati Amar.